Hari pertama cuti-cuti Malaysia ke Pulau Pinang. Kami singgah dulu di Sunway seberang Perai untuk makan tengah hari sebelum bertolak ke Georgetown. Sampai je di sana Amani ajak cari ais tingkap. Kawan-kawannya cakap wajib cuba ni. Rasa dia boleh tahan juga, tapi memang panjang kena beratur. Selepas tu kami singgah di Jeruk Park Ali dan bergambar di kawasan sekitar. Georgetown yang sangat klasik dan unik. Sebelah malam pula kami naik ke Detox Square. Harga tiket RM80 seorang. Pemandangan dari puncak Komtani sangat menarik untuk chill-chill. Ke atasnya, banyak aktiviti yang boleh dilakukan. Bila naik ski wall ni, hati memang kena cekal lah. Saya memang gayat, tapi Amani berani je. Asalkan jangan tengok ke bawah, okey lah. Ni. Lepas tu kami ke padang